Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Cik Mak Pi kan. Okay. Terima kasih kepada Cik Mak Pi kerana sudi hadir pada sesi kaunseling kita pada malam hari ini dan di waktu yang sama macam kita dah plan pada sebelum ni kan, pada pertemuan sesi kita yang pertama kan. Jadi sebelum saya mulakan, saya nak tanya dulu lah, Cik Mak Pi sihat kan? Sihat. Tadi pagi tadi kerja ke? Pagi tadi kerja juga tapi balik awal lah. Oh, kira balik awal lah sebab nak hadir pada sesi hari ni ke macam mana? Memang tu. Lebih kurang macam tu lah. Jadi InsyaAllah bukan macam biasa lah, saya nak ingatkan kembali lah kepada Cik Mak Pi bahawa ini merupakan sesi kaunseling yang di mana ia akan berjalan selama 30 sehingga ke 45 minit. Okey. Dan segala maklumat ataupun segala luahan daripada Cik Mak Pi lah kan. Cik Mak Pi boleh je nak luah apa-apa pada malam hari ini sebab di mana sebab kami terikat dengan akta kerahsiaan lah kan, di mana segala informasi ataupun maklumat yang Cik Mak Pi kongsikan kepada kami tidak akan diketahui oleh pihak lain lah, kecuali kalau maklumat yang dikongsikan oleh Cik Mak Pi pada malam hari ini membahayakan pihak sama ada daripada pihak Cik Mak Pi sendiri ataupun daripada pihak saya. Jadi saya terpaksa untuk berkonsultasi ataupun terpaksa membawa hal ini ke pihak atasan yang lebih, orang cakap apa, yang lebih profesional lah kan. Sejauh tu Cik Mak Pi faham lah kan dengan apa yang saya terangkan ni kan. Dan tak lupakan juga peranan Cik Mak Pi di sini lah pada hari ini. Cik Mak Pi merupakan klien saya pada hari ini dan saya merupakan kaunselor Cik Mak Pi lah pada hari ini. Okey. Jadi sebelum saya mulakan sesi kita pada hari ini, ada sebarang pertanyaan tak yang Cik Mak Pi rasa macam tulis ke apa ke sebelum kita start sesi? Buat masa sekarang ni saya tak ada soalan lagi. Okey lah. Jadi sebelum kita teruskan go through lagi pada sesi kedua kita pada hari ini, saya nak recap sikit lah apa yang telah kita bincangkan pada sesi satu hari tu lah kan. Di mana pada sesi pertama Cik Mak Pi kongsikan di mana kerjayaan Cik Mak Pi sekarang. Cik Mak Pi seorang askar, betul Betul. Dan Cik Mak Pi telah berkhidmat 7 tahun kalau tak silap saya. Cik Mak Pi telah berkhidmat selama 7 tahun di dalam kerjaya askar ni kan. Dan Cik Mak Pi rasa macam Cik Mak Pi dah tak mampu ataupun Cik Mak Pi nak keluar lah daripada kerjaya askar ni kan. Disebabkan yang pertama, Cik Mak Pi orang cakap penat daripada segi fizikal, mental, dan di mana Cik Mak Pi pun tengok rasa macam Cik Mak Pi orang cakap dah too much lah dalam bidang ni kan, orang cakap kan. Dan kita perasan juga yang di mana Cik Mak Pi pun ada rasa macam bila dalam kerja ni Cik Mak Pi rasa macam ada sedikit keliru lah kan, orang cakap dengan apa yang Cik Mak Pi ambil ni kan. Lepas tu selain daripada tu juga Cik Mak Pi ada rasa macam bila Cik Mak Pi kerja dekat bina askar ni, Cik Mak Pi rasa macam dari segi ekonomi lah kan, daripada segi ekonomi Cik Mak Pi rasa macam kurang sedikit lah kalau dibandingkan dengan mungkin kerjaya-kerjaya kawan-kawan Cik Mak Pi sendiri lah kan. Dan di mana juga di antara apa orang cakap hubungan sosial lah kan, di antara hubungan Cik Mak Pi dengan keluarga Cik Mak Pi sendiri, dan juga di mana dia terhubungan Cik Mak Pi dengan kawan-kawan juga. Dan susah juga lah kan orang cakap nak ambil cuti sebab askar kan kira macam banyak kerja jugalah kan. Jadi itu antara yang kita telah bincangkan pada sesi lepas lah kan, pada hari ini kan. Dan saya pun dah tanyakan kepada Cik Mak Pi kan, yang di mana kalau anda kata Cik Mak Pi nak keluar daripada bidang askar ni kan, sebab Cik Mak Pi cakap kan kalau boleh Cik Mak Pi nak lari daripada bidang, orang cakap daripada badan beruniform lah kan. Dan di mana Cik Mak Pi sendiri menyatakan Cik Mak Pi nak jadi polis kan. Okey. Jadi sejauh ni betul lah apa yang saya jelaskan? Ya, betul. Jadi sebelum saya start sesi kita pada hari ini, ada tak Cik Mak Pi nak luahkan ataupun ada tak perkongsian yang ingin Cik Mak Pi kongsikan kepada saya hari ini? Selepas daripada sesi yang lepas, sesi pertama hari tu saya dengan Cik Iman kan, selepas saya berfikir panjang,
saya pun dah tanya pendapat ke kawan saya kan, apa semua tentang polis ni apa semua. So saya rasa macam macam mana orang cakap lah, lebih kurang macam persekitaran polis dengan askar tu lebih kurang je kot saya rasa macamnya. So saya rasa maybe saya rasa macam saya nak macam saya cakap kat Cik Mai tu kan, saya nak macam lebihkan spend time with family apa semua kan. Betul. So saya rasa macam saya macam lebih nak ke arah buat bisnes sendiri. So saya rasa macam kalau polis tu saya rasa lebih kurang, bukanlah lebih kurang lah, macam setahu saya macam kawan saya cakap macam polis ni lagi macam yang modal lembut lah sikit punya askar kan. Dia punya physical training pun dia punya physical training pun taklah seteruk macam askar tu kan. Tapi saya rasa macam mungkin saya tak boleh go dengan tahap disiplin. Saya takut macam saya terikat lagi dengan tahap disiplin yang diterapkan. Okay, faham. So saya rasa maybe saya rasa macam saya lebih nak ke arah buat bisnes sendiri. Okay. Macam tu. Saya boleh nampak lah yang di mana sekarang Encik Mapi orang cakap berubah fikiran lah kan, daripada Encik Mapi nak jadi seorang polis. Kalau anda kata Encik Mapi dah keluar daripada kerjaya askar lah kan, dan Encik Mapi selepas berkonsultasi ataupun Encik Mapi dah fikir panjang, orang cakap kan, dah fikir panjang, and dia berkonsultasi dengan kawan-kawan, Encik Mapi tanya pendapat kawan-kawan Encik Mapi. Sebab di mana pun saya pun pada sesi yang lepas kan, saya ada cakap dengan Encik Mapi untuk orang cakap untuk berfikir panjang lah kan, tentang apa kerjaya yang Encik Mapi ingin orang cakap yang ingin Encik Mapi teruskan lah sekiranya Encik Mapi keluar pada bidang askar ni kan. Dan di mana saya pun nampak lah yang Encik Mapi nak jadi seorang businessman yang macam yang mana kita tahu. So kalau businessman ni, kalau masanya ni daripada segi masa untuk diri sendiri, dengan family, dengan kawan-kawan tu orang cakap lebih fleksibel lah kan. Sebab macam kita tahu kan, kalau orang yang business ni kan kerja sendiri, tak terikat dengan orang kan. So kita dapat, orang cakap kita boleh lah manage daripada segi masa, daripada segi fizikal kita, daripada segi mental kita juga. Jadi di sini saya nampak lah yang Encik Mapi ingin berubah kerjaya. Tapi bukan tapi lah kan, orang cakap sebelum ni kan saya pernah tanya yang Encik Mapi, apa yang Encik Mapi nampak lah kan selepas apa perubahan yang Encik Mapi nampak kan selepas Encik Mapi masuk askar, yang di mana Encik Mapi pernah cerita juga yang Encik Mapi bila sebelum masuk askar ni kan, Encik Mapi rasa macam susah, apa kira macam kurang berdisiplin lah kan. Yang di mana macam contoh Encik Mapi sendiri bagi tahu saya yang sebelum ni, kalau contoh sebelum Encik Mapi masuk askar kan, macam kalau nak bangun sebelum subuh tu kan macam susah sikit lah kan, orang cakap kan. Tapi di mana lepas Encik Mapi masuk askar ni kan, Encik Mapi kongsikan kepada saya yang di mana pun orang cakap Encik Mapi lebih berdisiplin lah kan, kalau nak dibandingkan sebelum ni kan. Dan daripada segi fizikal pula, Encik Mapi kongsikan kepada saya yang sebelum ni, bukan aja Encik Mapi kongsikan, yang Encik Mapi kongsikan bukan nak kata Encik Mapi sebelum masuk askar ni orang cakap tak fit lah kan, orang cakap kan. Tapi selepas Encik Mapi masuk askar kan, orang cakap lebih fit and lebih, orang cakap lebih cekal lah kan, orang cakap. Jadi insyaAllah pada sesi kedua kita pada hari ini, kita sama-sama, orang cakap kita sama-sama akan terokai apa yang Encik Mapi sesuai lah kan, orang cakap kan, untuk kita tengok kalau memang Encik Mapi cenderung kepada menjadi seorang businessman, jadi Encik Mapi boleh teruskan dalam bidang businessman tu lah kan, orang cakap. Tapi andai kata kalau contoh Encik Mapi cenderung ke arah lain kan, macam contoh Encik Mapi lebih cenderung untuk menjadi seorang, tak kisahlah seorang apa, kira macam kan tadi Encik Mapi kongsi kepada saya jadi businessman kan, mana mungkin mungkinlah tiba-tiba Encik Mapi boleh jadi seorang yang apa cakap usahawan tu, sama ke macam businessman lain bagi saya lah kan, bagi saya macam mungkinlah bagi pendapat saya lah kan, saya rasa macam lain kot sikit. Macam bagi saya macam kalau businessman ni dia macam dia tak terikat dengan orang-orang yang macam ternama lah kan. Tapi kalau usahawan ni kan dia kena
kontrak itu, kontrak ini, apa semua kan. So bagi saya itulah kot rasanya. Okay, jadi mungkin lepas ni kita boleh mendalami lah. Dia kata kalau Encik Mapi lebih suitable untuk menjadi seorang businessman lah. Kalau tiba-tiba Encik Mapi lebih cenderung kepada menjadi seorang usahawan, okay, jadi Encik Mapi mungkin boleh go through lah kepada usahawan. Sebab yang kita boleh nampak sekarang, Encik Mapi bukan tak dapat, untuk orang cakap apa, bukan tak dapat macam nak menetapkan apa tujuan Encik Mapi nak jadi lepas askar kan. Tapi Encik Mapi sendiri pun rasa macam keliru dengan diri Encik Mapi sendiri kan. Sebab pada awalnya kan Encik Mapi cakap nak jadi polis kan. Lepas tu mungkin selepas berfikir panjang, sebab polis dengan askar ni kan adalah satu bidang yang sama lah kan orang cakap kan. Jadi Encik Mapi nak, orang cakap, tukar profession nak jadi seorang businessman. Mungkin selepas ni kita dapat kaji dan bedah lah di mana yang paling sesuai untuk Encik Mapi lah kan. Untuk orang cakap untuk seterusnya lah kan, untuk kita tengok lah ke mana arah tuju Encik Mapi selepas menjadi askar ni. Okay, jadi pada sesi kita hari ini, saya ingin kongsikan kepada Encik Mapi yang di mana untuk ujian kita pada hari ini, ni untuk input knowledge Encik Mapi jugalah kan. Di mana hari ini saya akan gunakan teori Holland, ataupun kalau lebih singkatnya lah kan, kalau saya nak jelaskan Holland tu apa dia pertama sampai ke habis, tak cukup masa kita kan. Kita nak apa cakap, tadi saya terangkan secara ringkas lah teori Holland ataupun Reisach ni kan. Sebab saya rasa saya memilih teori Holland ni untuk Encik Mapi sebab orang cakap sesuai lah kan dengan untuk Encik Mapi, di mana Encik Mapi still orang cakap masih apa orang cakap Encik Mapi nak cari bidang apa yang sesuai dengan Encik Mapi lah kan. Sebab mungkin kalau Encik Mapi memang dah menetapkan sesuatu kejayaan tu, mungkin saya akan pakai teori yang lain lah kan orang cakap kan. Tapi disebabkan Encik Mapi pun still orang cakap apa, nak cari mana yang sesuai dengan Encik Mapi kan. Sebab Encik Mapi nak jadi polis, lepas tu Encik Mapi selepas fikir panjang nak jadi usahawan, maafkan saya, nak jadi businessman lah kan orang cakap. Jadi saya rasa saya akan ambil teori Holland ni lah untuk Encik Mapi. Jadi dalam teori Holland ni kita adalah disebut dengan Reisach. Okay, Reisach. Jadi Reisach ni, dalam Reisach tu dia ada 6 jenis personality kejayaan lah kan orang cakap kan. Jadi Reisach tu, R tu dia stand for realistic. Okay, realistic ni orang cakap, realistic ni kalau kira orang cakap cenderung kepada macam kerja-kerja yang praktikal lah kan, praktikal ataupun fizikal atau hands on. Macam contoh yang kita boleh ambil kalau segi kerja praktikal ni macam apa ya, kalau daripada kerja praktikal ni mungkin orang cakap mau kepada macam nak jadi casman. Jadi casman kira macam mungkin daripada orang cakap mau kepada site bangunan, kira jadi bukan nak jadi kuli apa orang cakap kira jadi ni lah orang yang mau buat bangunan ke, ataupun mau kepada casman. Kalau casman ni kan mau kepada electrical lah kan, kira macam kena turun pandang untuk check how electric goes on tu kan. And then kira macam yang ni apa yang sekarang tengah famous ni, kalau orang kerja minyak ni offshore kira macam offshore lah kan. Dia macam offshore, dia mau kepada yang physical punya ni lah kan orang cakap kan. Okay, kalau I ni dia mau, kalau I ni stand for investigative. Okay, investigative yang di mana kalau investigative ni dia mau kepada analisis. Okay, mau kepada analisis ataupun technical lah. Analisis ni kita boleh ambil contoh macam apa ya, kalau analisis ni sekejap, bagi saya fikir kejap Kalau analisis ni dia mau kepada macam orang-orang yang kerja office ke, saya pun macam tak berapa pasti. Tak apa, nanti saya akan cari dan lebih go through kejap lagi, and saya akan terangkan semula lah kepada Encik Mapi. Takut mungkin Encik Mapi ada macam tak berapa faham kan, jadi saya boleh terangkan sekejap lagi lah kan, untuk yang lebih lanjut lah. So yang ketiga kita ada A, which is yang ni mau kepada artistic. Okay, artistic ni dia mau kepada creativity. Okay, macam kalau dengan nama artistic pun kita dah tahu dah, mungkin orang-orang yang mau kepada, kalau kerja dia macam mau kepada art, ataupun orang-orang yang berseni lah kan, kira macam yang lebih orang apa bahasa sana juga berseni lah kan. Kalau artistik kita pun dapat bila tahu artistik, okay, kita dah tahu dah orang yang mau kepada art lah, macam tu lah. Okay lah, yang S tu pula,
S ni stand for social lah kan. Social, dia mau kepada untuk membantu orang lah. Membantu orang ni kira macam senang, yang kita senang nak ambil contoh lah kan. Membantu orang kan, dia boleh jadi cikgu. Sebab cikgu ni kan membantu orang, membantu anak-anak murid sekarang kan untuk berjaya kan. And then yang kedua, kita boleh ambil membantu orang ni mungkin macam doktor juga kan. Sebab doktor, diorang kira membantu lah kan orang-orang yang sakit ni untuk cepat sembuh lah kan, senang bahasa dia kan. Okay, lepas tu yang E pula. Okay, ini dia mau, dia stand for enterprising. Okay, apakah dia, apa enterprising ni? Dia mau go through dalam kepimpinan, pengurusan ataupun buat keputusan lah kan. Kira macam senang cakap, kalau kepimpinan pengurusan ni kira macam orang-orang yang macam bos-bos lah kan punya ni kan. Okay, kalau yang C, konvensional, di mana kerja rutin, dokumen atau data. Kalau yang di mana konvensional ni, saya boleh senang cakap orang yang kerja human resource lah, which is HR lah kan. Orang HR lah biasa yang akan banyak dalam bidang konvensional lah. Okay, jadi nanti once bila yang dalam RISEC tu, kita akan tengok daripada 6 tadi tu, mana yang awak akan cenderung. Mungkin awak akan cenderung mau kepada macam realistik, ataupun mungkin awak mau kepada enterprising nanti, ataupun awak mau kepada investigatif. Jadi kita akan tengok 3 yang orang cakap 3 dominan awak lah kan. Selepas kita orang cakap selepas jawab untuk ni kan. Jadi untuk apa, untuk awak jawab apa ni, untuk awak jawab sekejap saya rasa macam saya blank kejap, maafkan saya. Okey lah, untuk awak ambil ujian ni, okey lah, untuk sesi kedua kita pada hari ni, saya akan gunakan instrumen, which is saya gunakan instrumen Honest Interest Profiler, which is yang ni instrumen rasmi daripada US Department of Labour lah. Sebab di sini kita boleh tengok kita boleh ukur minat kerjaya berdasarkan 6 komponen RISEC tadi. And then dalam ujian ni dia ada dalam lebih kurang 60 item lah untuk awak jawab lah kan. Sebab orang cakap sebab instrumen ni pun orang cakap nak kata popular di kalangan kaunselor-kaunselor yang ada lah. Sebab instrumen ni orang cakap kita boleh menentukan minat apa yang awak memang orang cakap untuk kerjaya nanti awak boleh go through untuk apa lah kan orang cakap. Okay, jadi di sini saya akan minta untuk awak jawab interest profiler ni. Okay, macam awak boleh tengok ni. Jadi dekat sini dia ada 5 jenis. Okay, kira macam each one carefully and try to picture yourself doing the activity. Kira nanti diorang akan bagi awak soalan, and then awak boleh pilih 5 jawapan, sama ada awak strongly dislike, ataupun awak dislike, awak unsure, like, ataupun strongly like. Okay, dekat sini pun dia ada nyatakan juga, do not think about the amount of education need or how much money you'll make, that will come later. Kira macam awak tak perlu fikirlah, kalau contoh kalau awak suka dalam bidang ni ataupun awak suka dalam kerja ini, awak tak perlu fikirkan benda lain, awak just pilih je jawapan yang mana suitable dengan awak. Okay, sebab yang ni pun, yang keempat ni, this is not a test, there are no right or wrong answer. Sebab yang ni orang cakap yang ni memang soalan dia tak ada salah, tak ada betul. Jadi dia semua tergantung pada awak lah untuk macam mana awak jawab lah kan. Sebab kita nak tengok awak cenderung di arah mana. Okay, jadi saya berikan masa untuk awak dalam 5 ke 10 minit untuk awak jawab. And nanti saya akan tinggalkan awak dalam mungkin dalam 5 minit. Saya nak pergi ke tandas sekejap lah orang cakap kan, sementara awak buat ujian ni. Jadi saya beri masa 5 minit. Sekarang mungkin pada 8.40 saya akan kembali dalam 8.45 atau 8.46. Tapi kalau saya awal masuk pun saya akan tetap inilah, kira saya tetap tunggu awal untuk sampai awal jawab habis exam ni lah kan orang cakap kan. And then nanti lepas dah habis awak jawab, baru kita akan bedah balik. Lah kan, mana yang awak cenderung, dan kita akan bincangkan lah pada sekejap lagi untuk dapatkan hasil yang baik untuk awak pada sesi kita pada hari ini. Jadi awak boleh mula sekarang lah. Okay, dan saya minta izin keluar sekejap
Kita nak report ni pada kan ada lagu. Okey, terima kasih Encik Mafi. Oh, Encik Mafi dah selesai jawab Ya. Okey. Sekejap saya tengok dulu. Okey. Jadi selepas Encik Mafi jawab soalan, kita boleh nampak lah yang di mana Encik Mafi dominan dalam segi sosial. Yang pertama sosial, yang kedua enterprising, yang ketiga Raisek lah kan. Raisek pula dah, maafkan saya. Dia dominan di antara realistik dengan apa lagi satu, di antara realistik dengan artistik. Okey. Jadi saya boleh nampak kira yang di mana di sini top 3 dominan Encik Mafi sendirilah kan. Sekejap Ini dah lain dah. Sekejap.
Oh, ini. Maafkan saya. Okay. Jadi kita akan bincangkan dalam segi sosial dan juga enterprising lah kan. Kira kalau sosial ni, kira dari segi sosial ni saya akan jelaskan dengan lebih mendalam lah kan orang cakap kan. Kalau sosial ni kira macam dia more kepada helping. Kira Encik Mahathir cenderung untuk membantu ataupun mengajar ataupun advice lah kan. And then membantu orang ataupun provide service tu ada. Kira macam Encik Mahathir berbantu orang lain lah kan. Yang di mana Encik Mahathir ni senang cakap Encik Mahathir ni suka bekerja dengan orang ataupun mau kepada dalam segi servis ataupun dalam segi sosial, dari segi kesihatan dan juga komunikasi. Jadi bila saya nampak ni, saya nak tanya jugalah Encik Mahathir. Encik Mahathir memang sejenis orang yang memang suka berkomunikasi dengan orang ke macam mana? Saya rasa diri saya memang seorang yang macam itu. Saya suka macam berbual dengan orang kan. Saya akan macam contoh kalau saya ada bisnes sendiri pun, saya akan macam memang akan layan customer tu dengan penuh orang cakap apa, penuh sopan santun lah kan. Saya akan penuh cakap macam tu, saya akan mesra dengan macam tu. Saya rasa mungkin sebab tu lah kot, pandai berkomunikasi ni saya rasa. So di sini pun saya boleh nampak juga yang Encik Mahathir providing service tu ada. Kira macam nak kata profession Encik Mahathir yang sebelum ni kerja sebagai seorang askar, kita boleh nak kata memang kalau nak jadi askar tu macam kurang sikit lah kan. Sebab yang ni kira macam Encik Mahathir ni dia boleh go through, jadi macam Encik Mahathir boleh jadi seorang cikgu ataupun orang yang education lah. Di mana macam kita tahu kalau jadi cikgu ataupun orang yang bereducation ni apa orang cakap, kira sebab benda tu kan bersosial, kita bercakap dengan orang kan. Jadi macam tadi saya tanya Encik Mahathir pun, Encik Mahathir memang suka untuk bekerja dengan orang, kira macam berinteract dengan orang sikit lah kan. So, macam kita tahu sosial ni memang dia mau kepada interact dengan orang. Sebab kalau contoh Encik Mahathir sejenis yang introvert, tak mungkin lah Encik Mahathir boleh cenderung untuk dapat sosial ni kan. And then Encik Mahathir pun mungkin boleh jadi seorang animal service. Sebelum tu saya tanya, Encik Mahathir ada suka apa-apa haiwan ke? Sebab daripada segi ni, bila saya tengok result ni, bila dia cakap interested in animal service ni, kira nampak Encik Mahathir dekat sini boleh nampak macam suka juga dengan haiwan. Betul ke Encik Mahathir? Ya, memang betul. Sebab saya memang betul-betul minat dengan, paling minat lah, bukanlah kata macam macam ada certain tak minat ke apa, tapi yang paling minat lah kucing lah bagi saya. Kucing walaupun saya ada macam satu alahan dengan bulu kucing yang boleh membuatkan saya resedung lah. Resedung pun lebih kurang dalam, lama sangat, lebih kurang dalam 2 hari saya tak tidur. Tapi itulah, saya boleh cakap lah, walaupun saya ada alahan dengan bulu kucing pun, tapi saya tetap suka kucing juga. So memang kucing lah haiwan yang paling saya suka lah. Okay, I see, dia faham lah. Okay, yang tu yang pertama untuk Encik Mahathir lah. Yang kedua, enterprising. Okay, macam tadi yang telah saya bincang kepada Encik Mahathir, enterprising ni dia mau kepada kepimpinan, pengurusan ataupun buat keputusan lah kan orang cakap kan. Jadi sekejap saya nak tengok balik. Kira macam contoh yang saya boleh ambil lah kan, kira bila awak dapat keputusan ini, dia boleh menunjukkan lah yang di mana awak ni jenis yang suka memimpin lah kan orang cakap. Awak ni jenis yang suka menjadi ketua di mana-mana lah kan. Kira kalau contoh dalam satu program, awak volunteer lah kan untuk menjadi seorang ketua, ataupun kalau contoh ada dalam aktiviti mana-mana, awak volunteer lah untuk lead benda tu kan. And then yang kedua ni saya nampak lah awak jenis yang orang yang boleh buat keputusan. Okay, yang boleh contoh yang saya boleh bagi, mungkin kalau benda tu relate dengan awak ataupun awak tak perasan benda tu, kalau contoh lah
Awak ada satu, kira macam dalam satu kelompok awak tu ada satu permasalahan dan semua orang tak mampu nak decide macam mana nak dapat the best result kan. Jadi awak ni selalu, orang cakap selalu ke depan lah kan, untuk membuat keputusan yang di mana semua orang tu mungkin setuju dengan apa yang awak kongsikan atau apa yang awak buat keputusan tu lah. Yang ketiga yang kita boleh nampak ni, ia menunjukkan ni awak ni yang suka urus operasi lah kan, orang cakap lah kan. Jadi urus operasi ataupun urus manusia ni macam yang senang kita boleh cakap macam ni lah. Awak sebagai seorang sebab askar ni nak kata suka mengurus orang, adakah bagi awak, bagi Encik Api sendirilah, askar tu memang mengurus orang ke ataupun awak memang kepada macam tak selalu interact dengan orang sangat? Berdasarkan pengalaman, bagi saya lebih kepada mengurus orang lah. Lebih kepada mengurus orang lah. Sebab ni kan dalam askar tu kan ada seorang leader ataupun seorang in charge dengan ini anak buahnya. So walau macam mana sekali pun memang dia akan tetap yang anak buah ni memang akan tetap ikut apa saja yang diberi arahan oleh in charge lah. Macam hari cuti sepatutnya boleh tidur, boleh lihat, tapi tak boleh, kena fitik. Fitik tu maksudnya gotong royong lah. Kena gotong royong untuk cucikan halaman dekat pintu pagar, ataupun cuci halaman dekat kantin ataupun sebagainya lah. Selalunya kami memang akan mungkin akan potong rumput, ataupun cucikan longkang ataupun parit dekat tepi camp kami tu lah. Itulah bagi saya lebih kepada mengurus orang lah bagi saya. Okey, faham. Jadi saya boleh nampak lah yang cenderung Encik Api di dalam ini ataupun enterprising ni yang kedua tertinggi. Sebab kalau saya tengok dalam draft ni pun jarak antara kira di antara sosial dengan ini tak berapa jauh sangat. Jadi kita boleh tengok lah yang enterprising ni pun Encik Api boleh cakap boleh agak dominan juga kan. Dalam segi enterprising ni juga kira ada mengait dengan apa yang Encik Api kongsi pada saya pada awal sesi tadi, yang di mana Encik Api kan pada awalnya jadi polis kan. Lepas tu Encik Api nak tukar bidang kan. Nak tukar bidang, Encik Api rasa nak jadi businessman. Maafkan saya. Okey, bila awak rasa macam awak nak jadi businessman tu, benda ni saya rasa mungkin sesuai jugalah dengan awak kan. Sebab di mana enterprising ni kira ia tergolong pada awak lah. Sebab enterprising ni dia mau kepada manage, negotiate dengan orang, ataupun marketing ataupun selling lah. Kira macam dia mau kepada tipikal yang mau kepada dalam dunia bisnes lah orang cakap kan. Ataupun kalau selain daripada kalau dalam bidang bisnes ni, dia cakap orang cakap politician lah kan. Saya cakap kira orang-orang yang suka orang-orang yang berpolitik ataupun orang yang mau kepada suka debat macam tu lah kan. Kira macam benda ni memang sesuai untuk awak lah. Sebab benda ni pun orang cakap bila awak dalam bidang enterprising ni pun awak akan bekerja dengan employee, kira dengan staff-staff ataupun interact dengan awak berurusan dengan customer, dia mau kepada bisnes. Sebab tadi kan awak cakap awak nak jadi businessman lah kan, orang cakap. Jadi enterprising ni sesuai lah kan dengan awak lah kan. Jadi sebab kalau contoh awak tak nak jadi seorang businessman pun, dalam enterprising ni awak boleh jadi seorang finance. Di mana kalau finance ni macam kita tahulah, orang-orang finance ni bukan bukan senang lah kan jadi orang finance ni kan. Kalau tak pun awak boleh jadi orang businessman, ataupun awak boleh jadi orang management, orang-orang dalam management, ataupun awak boleh jadi marketing. Sebab marketing ni pun dia bukan dah macam business, tapi dia still, orang cakap still dalam satu bidang yang sama lah kan. Orang cakap dia antara, kalau dia jadi businessman ataupun marketing, ataupun awak jadi salesman. Sebab awak cakap awak awak nak buka bisnes awak sendiri kan. Jadi dalam masa yang sama, setelah awak pada bisnes, awak pun boleh jadi seorang seller kan, orang cakap kan. Jadi di situ saya boleh nampak lah untuk Encik Api benda tu sesuai. Setelah apa pun orang cakap selari dengan apa yang awak nak lah kan. Sebab awak nak jadi seorang jadi seorang businessman. Okey, maafkan saya.
Jadi bagi saya di antara dua, di antara social ataupun enterprising, bagi awak sendirilah kan, selepas awak mendengar penjelasan saya kan, awak rasa awak lebih dominan di social ataupun enterprising? Berdasarkan Cik Iman cakap tadi, ataupun dah Cik Iman terangkan tentang teori tu kan, saya rasa saya lebih cenderung di bahagian sosial. Bahagian sosial Ya, sebab saya ni jenis seorang yang suka bercakap. Saya suka bercakap lah kan, senang cakap. Saya suka bercakap, lagi-lagi walaupun orang tak kenal pun, lagi-lagi orang tak kenal pun saya akan macam akan cuba cakap juga. Dan saya memang dah dididik dari dulu lagi. Memang saya tak akan macam buat muka ke apa kan, dengan bagi macam nampak lah yang kita ni, kalau bahasa sekarang ni macam muka ada subtitle. Oh, okay, faham. Ada subtitle lah. Subtitle. Macam contoh, saya terbayang lah kan, kalau saya dah terapkan dalam diri saya, kalau saya buat bisnes, memang aku ni memang kena macam pandai bercakap. Oh, okay, faham. So bagi saya ada kelebihan macam itu. Saya ada kelebihan macam itu. So saya boleh uruskan saya punya bisnes saya dengan cara saya berkomunikasi. Okay, sebab pendapat saya, berdasarkan kawan-kawan yang macam nak buat bisnes kan, dia kawan saya sini cakap, bisnes dia taklah macam dia buat bisnes makan, makanan lah kan, buat masak-masak kan. Dia cakap bukanlah sedap sangat. Dia cakap di sini jujur, tapi disebabkan dia pandai berkomunikasi, dia pandai bersembang dengan customer, so membuatkan customer jadi macam sukalah. Jadi macam pelanggan tetap. So saya rasa saya lebih cenderung ke arah sosial tu. Okey. Jadi selepas awak berkongsi, di mana awak memang cenderung kepada sosial lah kan. Dalam masa yang sama awak menerapkan juga, ini daripada penelitian saya lah kan. Jadi awak dominan dalam sosial, dan awak sendiri pun setuju awak dominan dalam sosial. Dalam masa yang sama awak still terapkan enterprising, di mana dalam apa orang cakap, part of enterprising tu orang cakap business kan, orang cakap. Jadi awak menerapkan di antara awak seorang yang enterprise, di dalam apa kira awak menerapkan sosial dan juga enterprise lah kan, orang cakap kan. Jadi kita boleh nampak lah yang Encik Mak Pi pun dah ada visi dan misi yang sangat jelas lah kan, orang cakap kan, untuk Encik Mak Pi ke depan ni lah kan. Jadi saya nak tanya pendapat Encik Mak Pi lah kan, selepas Encik Mak Pi jawab lah kan, instrumen yang saya bagi ataupun test yang saya bagi tadi lah, adakah benda tu puas hati bagi Encik Mak Pi sendiri, dan Encik Mak Pi setuju dengan apa yang selepas ni lah kan, selepas yang Encik Mak Pi jawab ujian kan. Sebab tadi kan macam saya terangkan pada awal ni kan, yang test ni dia tak ada betul, tak ada salah, dia memang tergantung kepada Encik Mak Pi sendiri lah kan. Jadi bagi saya lah kan, Encik Mak Pi bersetuju dan berpuas hati tak dengan mungkin test daripada test tadi dan juga result daripada test tadi? Saya nak tanya pendapat sendiri, pendapat jujur daripada Encik Mak Pi sendiri lah, sebelum kita boleh go through lebih dalam, ataupun orang cakap kita dapatkan jawapan yang the real answer lah untuk Encik Mak Pi. So selepas saya jawab test yang dibagi oleh Cik Iman tadi, memang saya sangat berpuas hati lah. Selepas apabila saya mendapat jawapan tersebut, tadi pun masa Cik Iman terangkan dekat saya pun, saya dah dapat tangkap lah yang bahagian sosial tu. So memang saya berharap tadi memang jawapan yang akan keluar tu pun memang sosial. So memang lepas keluar tu memang sosial. So apa yang saya boleh cakap, memang saya berpuas hati lah dengan jawapan tersebut. Sebab bagi saya kan, bagi saya memang saya ni macam kelebihan saya boleh macam ni, macam pandai bercakap lah. Pandai bercakap ataupun pandai meredakan suasana yang dia tegang, jadi macam kembali okey, kembali pulih balik. So
berdasarkan task yang diberikan oleh Cik Man, memang sejujurnya memang saya boleh cakap 100% lah saya berpuas hati lah yang tersebut. Okey lah, jadi saya pun orang cakap lega hati, dan saya pun puas hati jugalah dengan apa yang Encik Mahathir kongsikan kepada saya tadi jawapannya, dan apa yang Encik Mahathir setujulah kan dengan apa yang benda ni, yang apa, dengan apa orang cakap jawapan daripada test ni sendiri lah. Sebab tadi Encik Mahathir pun tadi bersetuju lah kan, yang di mana memang Encik Mahathir memang berharap untuk social ni lebih tinggi lah kan daripada nak dibanding dengan lain. Jadi bagi Encik Mahathir lah kan, walaupun Encik Mahathir dominan di social, boleh cakap walaupun Encik Mahathir dominan di social, adakah kerjaya yang Encik Mahathir pilih iaitu businessman tu, adakah still menjadi top dominant Encik Mahathir sendiri untuk apa, kira macam untuk menjadi next kerjaya Encik Mahathir lah selepas keluar daripada askar ni? Ya, bagi saya memang itulah jawapan yang betul-betul saya mencari sekarang ni. Memang saya memang nak sangat buat bisnes itu. Sebab saya dah tak nak lagi kerja dalam keadaan dan tertekan. Bukanlah cakap kalau contoh macam, kalau bukanlah cakap saya tak kerja tu macam memang tak ada tekanan. Tapi bagi saya, kalau saya buat bisnes sendiri tu, kalau tekanan tu atas diri saya sendiri. Berbanding pula dengan askar tentu. Berbanding dengan askar, saya tak tertekan dengan diri saya, tapi saya tertekan dengan orang yang sekeliling tu. Okey, faham. So sekurang-kurangnya kalau saya buat bisnes nanti, kalau bisnes jatuh ke apa ke, memang itu memang atas diri saya sendiri. So dia tak melibatkan orang lain. So memang saya boleh cakap itulah saya punya top dominant saya lah untuk jadi seorang businessman tu lah. Okey, kita boleh nampak yang Encik Mahathir tetap ingin menjadi seorang businessman, walaupun macam kita nampak tadi dalam test tadi, yang mana di dominan Encik Mahathir nak jadi business tu merupakan dominan yang kedua lah kan. Yang di mana yang dominan pertama merupakan social, dan yang kedua enterprising, yang di mana businessman ni termasuk dalam enterprising lah. Tapi macam kita nampak tadi pun dalam test tadi pun, dalam jawapan tadi tu pun, beza di antara social dengan enterprising tu tidaklah begitu jauh, dan benda tu masih orang cakap masih diterima dengan baik lah. Kira macam memang betul lah apa yang Encik Mahathir rasa nak buat dalam businessman, dan benda tu selepas kita jawab test pun kita boleh nampak yang memang Encik Mahathir memang dah dominan lah dalam tu kan orang cakap kan. Jadi bila saya nak rangkumkan balik kan, kira macam apa yang Encik Mahathir kongsikan daripada sesi 1 saya pada sebelum ni, and then selepas Encik Mahathir kongsikan kepada saya pula tadi sebelum kita go through dalam test ataupun dalam teori Holland tadi, Encik Mahathir rasa macam dalam bidang polis ni pun, maafkan saya, kira macam dalam bidang polis ni pun Encik Mahathir pun rasa macam agak kurang kan. Sebab macam Encik Mahathir kongsikan, askar dan polis ni dalam satu bidang yang sama, di mana dalam bidang badan beruniform kan orang cakap kan, dalam bidang yang sama. Jadi selepas Encik Mahathir berfikir panjang and tanya pendapat, Encik Mahathir nak menjadi seorang businessman. And selepas kita jawab apa orang cakap, jawab task ataupun test dalam teori Holland tadi, which is RISEC tadi, kita pun boleh nampak yang di mana top dominan Encik Mahathir sendiri dalam social dan juga enterprising. Okey, bila dia dalam social dan enterprising ni, orang cakap memang bila kerjaya awak nak jadi businessman tu nampak lah kan orang cakap kan. Sebab yelah, nak jadi businessman ni dia tak boleh juga nak just introvert ataupun kira macam awak nak mengurus di balik takbir je kan. Sebab macam kita boleh tengok lah kan, the top dominant businessman yang ada dekat Malaysia ni, kita boleh ambil contoh daripada segi Dato' Alif Shukri lah, macam kita boleh tengok kan. Dato' Alif Shukri ni walaupun dia seorang bos, dia tetap juga orang cakap apa, dia tetap juga meniaga, dia juga tetap dia lah yang promote barang-barang dia tetap ada parking benda kan. Sebab macam kita tahu kan ada certain orang ataupun certain bos yang orang cakap terjun dalam bidang bisnes ni kan, orang just tahu dia di balik takbir je kan, dan orang-orang bawahan dia yang run dia punya bisnes. Okey, jadi kita boleh nampak lah kan. Jadi Encik Mahathir ni memang sejenis orang yang, kalau orang saja cakap kenapa tipikal ni, jenis tipikal yang macam Dato' Alif Shukri lah orang cakap kan. And benda tu bagi saya possible je untuk Encik Mahathir jadi macam tu. Sebab tak semua benda yang kita buat ni kan, kalau Encik Mahathir rasa macam tak boleh, sebenarnya
itu just daripada mindset Encik Mapi sendiri lah. Sedangkan benda tu boleh je Encik Mapi buat. It's all about, just about mindset lah orang cakap kan. Dan kita pun boleh nampak lah yang memang Encik Mapi sendiri pun dah semacam yang dah yakin lah dengan keputusan Encik Mapi sendiri, yang di mana Encik Mapi tetap nak teruskan menjadi seorang businessman lah selepas kerja daripada askar. Jadi betul lah? Betul, okey. Jadi sebelum saya akhiri, saya nak tanya, adakah matlamat Encik Mapi menghadiri sesi kita, sesi dalam kaunseling kerjaya ni lah orang cakap kan, adakah matlamat dan vision daripada Encik Mapi sendiri, Encik Mapi rasa Encik Mapi dapat tak kira macam visi, misi dan juga matlamat Encik Mapi? Kira macam sebelum ni kan Encik Mapi macam tak dapat nak decide apa yang Encik Mapi nak buat pada selepas ini kan. Tapi selepas menghadiri sesi kita pada hari ini, Encik Mapi rasa macam Encik Mapi dapat tak jawapan tu? Berdasarkan sesi yang saya dah buat dengan Cik Iman, memang saya rasa saya dah dapat lah jawapan yang apa yang saya keliru selama ini. Saya dah dapat balik jawapan yang selama ini saya memang nak jawapan tu sebenarnya. Kalau boleh memang saya nak lari daripada dunia yang dikongkong. Saya nak buat bisnes sendiri. Saya tak nak lagi dikacau oleh orang-orang sekeliling. Saya tak nak lagi diganggu, diberi tekanan oleh orang lain pun semua. So berdasarkan apa yang Cik Man tanya tu, saya boleh cakap saya dah tercapai lah matlamat tu. Okey, Alhamdulillah. Saya gembira dengan jawapan Encik Mapi, di mana Encik Mapi pun rasa macam dari segi visi, misi dan juga matlamat Encik Mapi menghadiri sesi kaunseling kerjaya kita pada hari ini, orang cakap berjaya, kira berjaya lah orang cakap kan. Sebab tak mudah lah untuk orang lain berkongsi cerita ataupun berkongsi masalah dengan datang ke kaunselor, orang cakap datang pada pihak yang tepat lah orang cakap kan. And bagi saya pun dah nampak di mana kejayaan pada sesi 1 dan sesi 2 ni orang cakap memberangsangkan, orang cakap memberangsangkan, walaupun pada mulanya agak confused, dan pada akhirnya pada sesi hari ini kita boleh nampak lah the final answer untuk Encik Mapi, di mana kerjaya yang Encik Mapi decide untuk selepas keluar daripada askar ni, Encik Mapi memang nak jadi seorang businessman kan. Jadi saya rasa mungkin sesi kita pada hari ini merupakan sesi terakhir kita lah kan orang cakap. Sesi terakhir kita dalam bidang kaunseling kerjaya lah orang cakap. Sebab Encik Mapi dah dapat visi dan misi dan matlamat Encik Mapi sendiri. Dan insya-Allah kalau contohlah, andai kata pada masa yang akan datang Encik Mapi merasa macam ada orang cakap apa, bahasa dia macam Encik Mapi rasa macam ada yang tak kena, atau Encik Mapi rasa macam Encik Mapi menghadapi masalah yang sama, orang cakap kan, bilik saya sentiasa terbuka untuk Encik Mapi datang, dan saya pun sentiasa bersedia untuk Encik Mapi untuk Encik Mapi berkonsultasi lah orang cakap kan. Jadi sebelum saya akhiri sesi kita pada hari ini, ada tak sebarang kata-kata ataupun sebarang yang ingin Encik Mapi luahkan sebelum kita akhiri sesi kita pada hari ini? Saya rasa saya tak ada apa lagi nak luahkan lagi. Dan sebab tadi pun Encik Mapi pun dah kongsikan yang Encik Mapi dah dapat visi dan visi matlamat Encik Mapi, dan saya pun rasa insya-Allah semuanya clear. Okay, mungkin selepas ni saya akan ada beberapa follow up lah selepas kita terminate the session ni orang cakap. Sebab saya nak tengok macam mana perkembangan Encik Mapi lah orang cakap. Ada kata dalam segi follow up yang akan datang ni, Encik Mapi orang cakap, Encik Mapi ada sebarang masalah ke apa, saya rasa mungkin boleh terus rujuk, orang cakap senang lah nak terus rujuk kepada saya kan orang cakap. Jadi saya rasa insya-Allah mungkin sampai sini saja. Terima kasih Encik Mapi kerana sudi luangkan masa bersama saya untuk sesi kedua hari ini. InsyaAllah mungkin kalau ada rezeki lagi kan orang cakap, rezeki yang akan datang, mungkin kita boleh berjumpa. Walaupun kita tak berjumpa dalam bilik kaunseling ini, mungkin kalau kita berjumpa di luar, insyaAllah kita boleh sama-sama orang cakap, sama-sama kita ngopi ke apa ke, kita bincangkan sama-sama mungkin orang cakap sembang kosong, atau sembang kosong pun mungkin kita boleh hasil sembang kat luar. Jadi insyaAllah terima kasih kepada Encik Mapi. Saya rasa mungkin cukup sampai sini saja sesi kita pada hari ini, dan cukup sampai sini saja sesi kita sesi kita untuk kaunseling kerjaya ni. Jadi terima kasih lagi sekali.
Terima kasih kepada Encik Mapi sudi hadir dan sudi luangkan masa bersama saya. Dan saya rasa mungkin cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.